Masuk. Kenapa tiba-tiba kau ajak rumah kau ni? Tak boleh ke? Ambillah tu ha. Wow. Okey, kali ni saya akan bagi makanan favorit awak. Iaitu kita kuda. Yahoo. Ha, kau makan. Mari kita mukbang. Apa jangan tengok? Mana ada? Hehe, sorry sengaja. Kau tunggu Muhammad. Izu tolong tempatkan saya masak. Saya akan bagi ni. Daripada awak suruh saya masak kan? Kita boleh tahu susu. Okey, lepas tu letak ni. Tambah. Herb lagi. Lepas tu letak ni. Ni tak payah. Herb. Dan herb. Telur mana? Cik tengok jap. Budak ni. Hai, Izu, awak kena perang. Faik, tolong cek telefon saya je. Okey. Susah ni. Kena tarik ni ke? Ya. Okey, 1, 2, 3. Widih, teknologi aja. Mama, awak bagi saya kek ke? Iyalah. Saya kena prank. Letak sini. Sekarang target mana? Wey, huluk sini je. Ya, nak apa? Saya jumpa belian. Wah, hati laku. Tidak. Huluk dah kena. Siapa kata? Weh, huluk awak guna ilmu hitam kan? Bukan, saya guna ilmu putih. Dah lah, bye. Tanya dengan soalan itu ilmu hitam. Tak apa. Saya kena suara tu. Suaranya macam patah aja. Sini je. Syok. Walau. Ayo, tatayo. Lambu dah beli, dah belah, dah beli, dah. Kenapa mama? Siapa terlalu dah? Okey. Weh, jangan. Ini majunya, everybody. Yep. Ikan paus ke tu? 1, 2, 3. Lah, ingatkan paus. Weh. Lambu dah beli, dah belah, dah beli. Ini masanya kupon pahala berganda-ganda. Wah, mana ular hijau tu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi. What? Saya ngelek. Tak gunakan. Betul tak ni? Ya, lantar. Ada. Alamak. No. Letak kek sini. Ya. Kentu dimulai. Bising. Kenapa tak ada? Rasakan ni. Tak boleh. Tidak. Mana Mama? Aduh, cepatlah saya nak berak ni. Kau! Nak ni? Ya! Hajar! Boing! Masih ni kau! Jatuh je lah. Ya! Hello! Kau ingat saya budak-budak kena main hello? Kau memang budak-budak. Kalah pun kau. Tak kena. Kau ni! Kenapa kau bazikan kek ni Kamu nanya. Cepat kena ke tempat kuda dulu baru saya cerita. Weh, jangan lagi. Ceritalah dulu baru saya kena ke tempat kuda kau. Kau ni kan sekepala ke? Aduh. Selamat tinggal. Tunggu dulu, saya belum kena gigi nyamuk lagi. Kesian.